Kebanyakan mereka yang simpan emas adalah bagi tujuan untuk mengelakkan duit simpanan daripada terus bocor. Sebab apa? Sesetengah orang mereka tak boleh nampak duit banyak-banyak dalam account bank. Fitrah manusia ni tuan-puan, bila berduit, otak kita ni automatik jadi kreatif. Nak beli itu, beli ini dan sebagainya. Simpan sikit-sikit, lama-lama makin sikit. Sebab apa tuan-puan? Simpanan terdedah kepada kebocoran. Tuan-puan, kan ada peribahasa simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Zaman sekarang peribahasa tu dah tak relevan lagi dah tuan-puan. Tapi cuba tuan-puan simpan emas. Mereka yang simpan emas, duit mereka, kekayaan mereka bertahan lebih lama. Ini bukan magic tuan-puan, tapi ini adalah kesan psikologi bila tuan-puan menyimpan emas. Emas memberikan kesan emosi yang mendalam kepada pemiliknya. Sebab itu salah satu tips untuk tuan-puan berjaya dalam simpanan emas tuan-puan, tuan-puan cuba tenung emas tuan-puan lama-lama. Sebab apa? Bila tuan-puan tenung emas tuan-puan lama-lama, tuan-puan akan rasa excited, rasa teruja untuk tambahkan grab emas tuan-puan lagi dan lagi. Dan kalau nak gunakan duit, tuan-puan akan rasa sayang untuk jual emas tuan-puan ni. Kalau terpaksa jual sekalipun, penyimpan-penyimpan emas ni biasanya mereka akan usaha cari semula duit untuk beli semula emas mereka. Tabiat suka menyimpan dan juga kesan psikologi yang mendalam ni lah yang membuatkan penyimpan emas berjaya adakan tabungan bila mereka simpan emas. Jadi tuan-puan yang belum lagi mulakan simpanan emas, ambil peluang daftar akaun percuma sahaja. Saya bantu tuan-puan cara bermula. Assalamualaikum.